Chambak Chalo. Abang ada beberapa soalan yang Ni Abang Faris kita. Abang Faris kita Ada hilang. tak payah lah. Faris pun boleh. Oh, dia pun boleh. Oh, Spaghetti umi kari bang. Yang nak sejuk kan? aku percaya, sekarang aku percaya tak? Big. Woi. Hari ni kita bersama-sama. Okey, sekarang saya berada di tadi backstage ni, lagi belakang backstage. Kat tempat makan, dekat belakang panggung anniversary sama dengan orang kuat untuk show kita malam ni. Kita dah Datuk Harry. Ni Abang Bagio. Ni Abang Isma. Ini dia. Faris. Nak sebut nama ke? Penyelaras. Faris penyelaras. Jadi ini antara orang kuat yang ada malam ni untuk menjayakan orkestra Legenda. Ni paling kuat ni. Dia kena tukar under table. Sebab apa buat table? Ada lagi kot. Payment belum sampai lagi. Dulu kan dia Undertaker. Dulu Undertaker. Sekarang Sekarang Undertable. Undertable. Okey, ni yang kau kita mula-mula tanya tentang show ni. Kita tanya, okey. Kita cakap tentang show ni. Apa macam mana? Pada Merah. Pada Merah Entertainment. Sebagai penganjur ke ataupun sebagai artis di BKL. So alhamdulillah saya dapat realisasikanlah di BKL punya permintaan untuk senaraikan few artis yang dia nak dalam disko. Jadi bila dia propose, kita cubalah tengok mana yang sesuai dengan konsep orkestra Legenda ni. Jadi bila kita tengok dan kita berbincang dengan based on dia punya pengalaman dan sebagainya, nampaknya memang cantik. Dan kita ada Izzat, kita ada Ameng tu, memang Abang Bagio, Tom, Abang Mus tu memang the best lah. Dengan MC juga, peranan jugalah sebab kena dengan konsep. Sebab tu kita bagi Abang Ismail untuk jadikan MC untuk malam ni lah. So memang saya happy dan di BKL pun senarai line up tu memang terbaik lah untuk hari ni. Alhamdulillah, lagu pun best-best yang dipilih. So inilah dia yang terbaik line up yang ada malam ni. Ni rock legend kan ni. Itu cerita dia. Oh, baru tahu eh? Oh, itulah cerita dia. Alhamdulillah, select kan. Dan rangkaian lagu-lagu tu sesuai lagu-lagu yang membawa pendengar-pendengar, penonton-penonton dewasa. Lagu Izzat, lagu Bagio, lagu dewasa yang tak tua-tua. Alhamdulillah. Dan di BKL sendiri, iaitu orkestra Kuala Lumpur tu, dia naikkan lagi Up to the next level. Up to the next level. Banyak pembina kata-kata. Bukan senang weh nak nyanyi dengan orkestra ni. Orang Perak kata libang-libu weh, mana satu nak didengar? Libang-libu. Libang-libu. Apa dia tu? Wahara lah. Wahara kan. Baru tahu, first time kita dengar orang Perak kata libang-libu. Ilmu untuk hari ni. Okey, jadi kita tengok apa jadi pada malam ni. Pastinya memang terbaik. Yang terbaik. InsyaAllah. Terbaik. Sekarang muka saya tengah ditanya oleh mereka artis yang saya bayar khas. Import khas daripada Rusia. Saya ada diploma professional makeup lah. Sebelum bujang, sebelum kahwin. Sebelum bujang. Ini warangan bujang tak boleh. Sedar anak dah 2 dah. Okey. Sebelum bujang. Bujang. Tapi saya makeup suami dia sebab tak nak ada satu lelaki lain. Dulu dia makeup juga. Dulu Jana ni pun pernah menampakkan hikmat dia tau. Lepas tu bila saya nak makeup Jana ni, kita bagi. Siapa buka Jana ni? Okeylah. Senang lah kan merangkap. Dia lah manager, dia lah makeup. Senang lah, alhamdulillah lah, syukur lah. Sebenarnya save cost. Tapi gaji ingat tak bayar lah. Ingat free ke ni? Kena bayar lah. Kita ada semai profesional ke? Mahal juga. Dia lebih mahal daripada makeup artist.
Mahir juga, dia ambil persen bang, saya sikit. Dapat gelar lipai okey bang. Oh, ada. Lebih besar lagi rasanya tu. Yang kakak kita berapa? CM? Berapa CM? 3 CM? Kena lagi 5 CM tu. Macam tu lah, tak apa kan. Kena besar-besar, takut nak pakai. Tak berani. Lelaki ini. Tu masalah aku ni rasa sedung. Kadang aku dah buang banyak, dah bau dah. Aku rasa tak bau. Betul. Air hidung tu. Selamat. Okey, raja mana ni? Okey. Alright. Ni raja mana? Okey, 1 2 3, 1 2 3, lagi 1 2 3. Okey, sekejap. Sekejap. Okey, kita dah pemula. Pandangan saya merupakan artis pertama yang akan perform. Seolah-olah boleh awal. Tak boleh awal tak, sebab last nyanyi yang ramai. Okey, kita akan bermula selepas ni. Okey ya. Benar-benar santai-santai malam ini Dr. membuat hari Minggu yang indah. Hari Minggu yang bermakna hari ini kita akan bersantai bersama dengan Orkestra Kuala Lumpur. Tolong berikan untuk Orkestra Kuala Lumpur. Kalau sudah bersiap dengan buat mula-mula sekali kita sebutkan tarik kepada 57. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ada semua bersedia? Ya. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh.
Okey. Terima kasih seterusnya. Nyanyi bersama Jasmine. Okey, macam mana? Lepas show, okey. Okey, alhamdulillah. Yang penting enjoy. Semua enjoy, okey. Semua yalah. Panas sikit tapi tak apa. Biar panas. Saya bergaya kan. Okey, untuk persembahan terakhir, kita akan keluar beramai-ramai. Ready? Ready. Ayo sama. Sedondon. Kamu Zaman, Pak Zuraida dijemput untuk kedua jabatan. Mari sama-sama kita bergambar tenang-tenang. Itu sih kan, Bro?
Kanti sekali lagi terima kasih kepada anda semua. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kita dapat jumpa lagi. Terima kasih, beri tepukan untuk orkestra. Baik, insyaAllah, dan terima kasih kepada pihak DBKL. Zat, pasal gambar ni tau. Sana ramai sangat lah. Oi. Agenda. Terima kasih kepada DBKL. Terima kasih kepada Panamera Entertainment sudi mengundang saya. Terima kasih kepada semua lah. InsyaAllah rezeki. Kita akan jumpa lagi selepas ni. Baik. Bye bye.